Well, okay. Today is the night before ADMAT SPM. Let's go. Aku tak adalah ready banyak sangat. Tapi aku dah ready. Tapi aku tak ready juga. Tapi dalam masa yang sama aku ready. Tapi aku tak ready. Apa benda apa yang kau cakap? Okay. Lepas tu, malam ni aku akan study. Dan esok akan ada benda menarik yang berlaku selepas SPM. Yes sir. Aku baru habis kemas-kemas barang, baju-baju semua. Benda yang perlu basuh, aku dah basuh. Sekarang ni aku nak study ADMAT. Banyak orang tidur sebab ADMAT ni bukan satu subjek yang kita perlu menghafal. Okay, dia aku akan stay up lah pasal lagu. And okay, so now it is 1:57. Aku dah kira macam bagi aku 80%, 85% dan study. Dan kita akan tidur around pukul 2:30 or 3 yang paling lewat. Benda gila aku buat. Miss England first paper on the last day. Faham tak? Saya bagi pihak cikgu-cikgu Amanat terakhir kepada diri aku sendiri. Semoga kau dapat menjawab dengan baik. Tak ada poket. Aduh. InsyaAllah lah, aku dah buat semua benda. Mestilah kita membantai. Takkanlah dibantai. Lah, berapa? Terlampau terkedur untuk atas ni. Kau kena gong. Janganlah keluar masa tu terkejut lah dia. Sorry. Okay. Mana dia? Tak lagi ke? Dia dengan anak kau. Aduh, aku tak sampai hati lah. Sebenarnya tau. Kamu dekat tepi je. Mas. Kuat sangat kau main. Padu. Pedak. Saya dah bagi kalingan bukan rata tu. Alah. Dia buat mipat lah rambut dia. Rambut dia mipat sih. Kau tak baik tu Black. Gurau. Okay. Kenapa ni? Aku dah gurau lah betul-betul. Ikhlas sikit. Tak awak dong. Tak habis lagi. Last member dah. Bismillah. Habis sudah. Alhamdulillah. Aku tak sempat tu tadi. Apa ni nak record yang keluar daripada Dewan. Tapi waktu keluar Dewan tu memang aura lah aku rasa. Meremang bulu rambut aku. Aku harap adalah video aku boleh paste. Pam. Form 4 semua beratur depan. Boom. Lepas tu parents ada dekat situ. Boom. Lepas tu kita baru habis solat. Habis apa ni? Sujud syukur. Aja dah habis dah je. Alah. Dah tak ada dah persekolahan. Okay. So, sekarang ni lepas SPM, aku kata apa? Kita akan Kau siap terus lah macam. siap terus. Kita akan balik. Ke mana? Nantikan. Parents dying bagi brownies. Mandi dulu. Amar and Friends. Macam mana? Fondant lah ni. Is it fondant? Weh, lah. I'm too late. Tiap Amal marah. Kenapa lambat? Aku ganti yang Milan, jom. Dah datang dah. Amal mana Amal?
Okay. Sudah ada lah. Alright. Okay. So aku seorang je pakai kasut bukan sebab aku malas nak bawa 2 kasut. Yang ni adalah yang batch ketiga. So aku jadi kuliah Azri. Aduh. Aku memang hari ni aku jadi kuliah Azri. Jaga barang yang elok lah. Aku tak main. Aku tak ikut kau. Ya, aku kena jaga dia punya kasut busuk ni dengan baju busuk dia. So tak apalah. Oi, baju busuk apa? Baju tu bagus. Baju mana gue? Elok. Bye. Banyak kau. Cikgu Aisyah, cikgu kaunseling kita. Kaunseling. Cikgu kaunseling. Tiket kita naik. Ya, besok. Baik, boleh bang. Kita nak tak pasal. Mana sekali tak lah? Tak belakang. Itu ada train number 10. Tapi nasib dulu lambat bulan 2, bulan 3 ni. Mostly jenis prospek banyak. Alhamdulillah. Jom beli tiket. Kat sini kan. Pasal itu. Tiket dengan parcel tu Tiket parcel tu Parcel tu hantar barang tu. Ipoh. Tak dapat. sebelum ni tempoh tak rasa kan. Risau tengah call dia punya parents. Okay. Okay. Panggilan masuk penumpang train ETS 927 kendaraan KSN. Boleh denda Ustaz? Ni. Isu Suriza. Nampak geli tu. Aku boleh itulah pasal. Atas kemah buah sini. Terus sekarang ni kita orang tengah tunggu azan maghrib. Lepas nanti kita pergi solat kat sana kecil je surau dia tu. Lama saya tak naik ETS ni. Wah, rindu gila. Tapi nanti kita naik komuter. Weh, ni train Dina ke? Tak tahu. Kan dia duduk luar. Weh, tolak Farid. Tolak Farid. Eh, maghrib dah korang ni. So, sorry, tak tahu gila. Tadi tak 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 payah. Oh, ya Farid. Pengalaman. Kau tahu, Zul selongkan sampah tu sebab Farid tipu. Dia kata dia dah buang. Dah balik tapi aku tak dapat tengok tadi. Kamera, please. Hai awak-awak semua. Hari ni kita nak pergi Ipoh. Nanti awak-awak semua jangan lupa like and subscribe Sekerat. kita punya channel. Beres deh. Orang balik juga bega dia. Beres deh boh. Mak itu siapa pula ni baju. Okey, kat situ dia akan tiba. Pastikan hero Hindustan ni kan. Dua harga tu kan. Elakkan. Tu ha, sampai dah. Tu.
Make sure no. Okay, barang No semua bawa, belonging. barang semua bawa. Black, barang. Hei. Air black, air black. Weh, cantiknya. Siapa ni? Air black, air black. They stay behind the lane. Weh, yang mana boleh duduk dulu. Okay. Zoom aku bincang pasal makan. Okay, okay. Daripada mana? Daripada Taiping. Oh, Taiping 1, 2, 3, 4. Station lah. Ni dekat Padang Remas. Iri gila. Video dah. Okey, dah sampai Ibu. Tu. Ha? Yeah. Yes. Jom. Abang kata tu baru kat Malaysia. Okey, so tiket. Aku mengamalkan gaya hidup sedentary. Betul tak penggunaan ayat tu? Sihat tak tu? Sedentary tu gaya hidup sihat tak? Saya mengamalkan gaya hidup sedentary. Back to Izzuddin Shah lah. Ha? Back to Izzuddin Shah. Izzuddin Shah. Wih, cantik sih dia punya ni. Sekejap. Wih, tiket bawa keluar. Semua dah pergi tandas. This is the bag protector. Kita dah sampai dekat Ipoh ni. Asal tukar accent pula ni? Nanti kita nak pergi makan. Jadi kita saksikan. Kita nak makan mamak ni. Makan mama? Makan mamak. Makan mama. Makan mamak. Oh, Zul. Bila kata kita nak makan mama. Aku suka makan mama. Oh no. Dia makan apa? Aku Syah comel lah. Malam apa ni? Farid. Aku sangat excited dah. Ha? Aku sangat excited. Aku tak sabar hari malam ni kita nak buat apa main Among Us lah. Kita tengok movie. Movie lah. Movie seram. So sekarang ni kita nak pergi makan. Ambil gambar sini. Gambar. Okey, yang kat depan dulu. Ini pun ada. Macam kau. Ni aku rasa ni ada. Ni ada ke? Jadi kat depan Akash lah. Ambil gambar je ni. Masuk. Tengok ni. Letak beg. Okey mantap. Itu all boy. Kita punya kedai makan dekat seberang sungai dia. Dia tulis apa ni? Ibu pejabat kontingen Perak. Aku tak sempat dah rekod tadi weh. Dia tak jalan tu. Wish. Bodoh makan kereta. Busuk lah. Dia dua protector tu mahal tau.
Ya, aku tak nampak dah. Sana sikit mana? Bekau besar-besar Zul kata benda ni akan ding dong pada pukul 12. Wow. So nak pergi kedai makan kita ni around 1.5 km. Tak apa lah, yang penting dapat makan. Aku memang suka gila lah. Dia macam vibe sangat lah. It's a very new experience for me. Lama, berapa tahun dah? Hello. Birch Memorial. Oh, Birch. JWW Birch ke? Hi, bye. Dia nak bagi kita dengar kot. Warna-warna sini. Macam zombie. Ni ke mamak ni? Ipoh ni jalan dia gelap macam mana pun aku rasa macam estetik lah. Penat lah jalan ni. Ni muka-muka orang penat ni. Kita dah sampai dekat kedai. Ni kita nak makan sekarang ni dah. Setengah Hampa jangan lupa main. pemain apa? Mesti Ni nak hantar aku. Ha? Nak hantar aku. Aku tak tahu siapa aku buat vlog. Ni nak buka jalan ni. Jadi jalan lama dah daripada train sampai ke Mamak. Daripada train sampai ke Mamak. Lepas tu eyes on me. Lepas tu nanti balik nanti kami nak balik hotel. Lepas tu main game malam. Yes. InsyaAllah tak tertidur lah dengan benda ni. Okay. Mata Azri nampak penat lah. Sayu. Jangan fikir pun. Kenapa? Farid dah energetik lah. Farid cakap kalau kita jalan ni dia semput tau. Sebab pergi Jumaat dah semput. Kesian dia. Itu sebab dia makan ni. No. Apa ni? Telur sotong tadi? Alhamdulillah kenyang lah makan. Ni apa ni Farid punya. Lepas tu yang ni aku punya tadi. Ni aku punya. Azri makan 3. Dia makan Maggi, dia makan roti canai, dia makan telur. Pada masa lepas Azri sana. Apa lah? Dia lapar. Jadi satu Azri nanti. Mengalahkan Farid.